Untuk para pemain, dia orang tahu matlamat dia orang di Selangor ni, sebab kita dah beritahu pada dia orang. Kita actually we have 3 objektif yang kata logik untuk para pemain kita yang pemain muda kita ni. Antaranya adalah yang paling penting adalah saya cakap pada mereka berapa ramai di antara mereka yang akan ke Super League, Presiden Selangor 2 and di peringkat yang senior di Selangor lah. So kalau lebih ramai kita dapat supply player ni ke atas, that's mean dia main objektif kita lah. Nombor 2, kita nak juga melahirkan player-player kita yang pergi ke national team. Baru-baru ni ada seorang pemain kita yang berjaya ke sekarang berada di Croatia bersama dengan skuad nasional U16. And then baru objektif nombor ketiga kita tu adalah untuk memenangi Piala Dunia. Of course lah, bila kita masuk pertandingan kita nak jadi juara kan. Tapi I think so far our player memang membuat yang sehabis baik. Memang dia dah bagi everything. And then saya nak ucapkan terima kasih pada pemain-pemain saya, coaches, staff dan pihak pengurusan yang memberi 100%, dan tak juga kurang pada parent-parent yang tengok sekarang kan, bagi sokongan yang tak belau lagi lah. So saya ingat kalau macam ni suasananya, insya-Allah kita akan dapat melahirkan player-player yang bertaraf international.